Lepas. Okey. Ada orang. Saya nak tanya kepada Asyikin. Kenapa dia tiba-tiba dah lama senyap, tiba-tiba dia nak masuk balik konten? Tak apa aku datang balik. Yalah. Saya ada rasa sebab saya bosan duduk rumah, saya tak tahu nak buat apa, saya datanglah nak melepak. Kau dah lama ke tak datang? Yalah, aku nak datang sekali. Tak ada, masalah saya dah lama tak datang, kenapa tiba-tiba nak datang ni? Kenapa tiba-tiba dia lah ingat, orang ingat sombong kan? Kita ingat sombong. Tak. Kocik aku pun Hari datang. tu asal ambil report card kat sekolah, dia sombong mengatak kan? Malulah. Tiba-tiba malu. Betul lah. Betul lah. Betul lah. Dah cakap dah. Cakap lah dah diam, dia ketawa je. Dah diam. Alah. Jangan. Cakap. Cakap lah. Jangan Jangan diam je. Cakap. Mana dia konten kita senyap? Cakap lah. Cakap apa ni? Cakap. Apa Tak lah? suruh dia cakap, janganlah ketawa. Serius sikit cakap lah. Cakap tak? Alah, diam je. Tak cakap tak? Cepat cakap. Cepatlah. Cakap lah. Baju dah Hello Kitty. Selah. Promi. Lepas. Okey. Ada orang. Lalu silakan. Tepi-tepi mana ada orang nak ambil air. Tinggi. Dia apa pun tak nak ni. Selamat datang. Kami menyambut. Pak Ahmad itu sama satu dekat. Pak Ahmad itu sama satu dekat. Akak ayam dulu. Awak nak ayam apa? Okey, jom nak. Tinggi. Terima kasih. Tak ada, cakap lah. Tak. Tak dengar. Kuat. Kuat sikit. Tak dengar. Kuat sikit. Buat. Kenapa nak datang balik? Kenapa nak datang balik? Tadi saya tahu. Tak ada soalan lain ke? Tak ada soalan lain. Tak ada soalan lain ke? Lama. Kan dah jawab tadi. Lain lah. Tak ada soalan lain ke? Cepatlah. Cepatlah. Cepatlah dah. Alah. Konten sikit ni cepatlah dah. Tak rekod ni. Cepat. Kenapa diam? Dah dia tahu. Cakaplah. Okey, kau boleh cakap. Tenang. Okey. 1, 2, 3. Ini bukan sebenarnya kita orang saja dia bermakna kita orang nak marah Asyikin bermakna kenapa dia datang berlakon, tapi sebenarnya itu adalah permulaan cerita lah yang sebenarnya sebab dia ni jarang dia marah. Okey, cakaplah. Jangan nangis. Alamak. Okey, kita orang minta maaf lah. Tak. Okey, itu sajalah. Tapi cuma satu je kita nak tanya, apa motif datang konten? Saya datang nak lepak, nak berlakon balik. Oh itu sajalah. Okey, sekarang mungkin waktu tu tak adalah, saya tak ada marah kes, saya tak ada je. Mungkin waktu tu dia cuti sekolah pula. Waktu sekolah dia kena faham. Bila bila waktu sekolah dia tak kacau. Waktu sekolah biasa Asyikin memang macam ni. Dia bila tak cuti baru dia datang. Memang macam tu.
Dulu memang macam tu. Masa start tingkatan 1 cuma waktu di sekolah rendah je dia datang hari-hari sebab dekat. Dekat sebab dia sekolah agama kat sini. So dia selalu datang lah. Bila dia dah sekolah menengah dia kurang datang. Kadang-kadang ada juga lah bila saya buat live kat YouTube kan. Tak banyak skin. Buat live kat TikTok. Dia orang cakap banyak skin kan. Saya tak tahulah kan saya cakap. Mungkin dia segan ke sebab dia dah besar ke. Rupanya ternyata Apa yang kau merepek ni syaitan? saya ingat dia segan tapi ternyata semua tu salah. Okey, itu saja video saya sampai setakat ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.